جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هداه. وتطلب نفس له طاعة، ويبلغ سعد إلى منتهى. فؤاد شغوف إلى ربه، أحب رضاه أحب لقاه. يظل يجيء إلى ربوة قرار، ويسمو وذا مرتضى. فلا لهو يثنيه عن سيره، ولا جمع مال تغى الشهوى. إذا ما ينادي منادي الفلاح، تراه لذاك يحث خطاه. تراه لذاك يحث خطاه. جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هداه. وتطرب نفس له طاعة، ويبلغ سعد إلى منتهى. يتم ربي أيا غافرا، رجوتك عفوا ولا لي سوى. ودمع يسيل على مصحف، به يصل الله صوف من أتى. فتلك سجايا لقلب سليم، إلى الله دوما تدور رحاه. فيا سعد من كان ذا همة، إلى جنة في أعالي سماء. إلى جنة في أعالي سماء. جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هداه. وتطرب نفس له طاعة، ويبلغ سعد إلى منتهى.
Apalagi kedai sebenarnya yang membutuhkan hotel, apalagi guru menurun di kedai sebenarnya suruh komandan. Yang lain tu tengok pilih bola ni. Chỗ này cái chỗ đây cả. Mbak kameranya harus rancang. Ya, taksi. Ya. Karena kamera. Dia boy yang dibawa. Jual sebelah, mak. Ada sadar. Makan kue ngoyak. Makan ni. Pun nenek anak piu-piu aku tak dengar. Nah, nak kena aku minta nama aku dia. Keluarga. Ha? Mobil kedua. Ya, ada Bapak Duku Yunus, tapi ini nggak kenal dia. Mana ni? Kak, ini kakak tunggu di mana? Di rumah Nyonya. Ya, jauh dulu. Udah dia nak. Oh, pada ni. Cuma lagi keluar ni kata ibu. Kena orang. Lupa dah kalau bau. Banyak cik kadang nampak ni. Ya. Ada model tu. Siap, mulai guru iya ada. Boleh ada. Jadi hotel-hotel nak Jangan tengok lagi kemudahan dia. Kayo mana? Tu kita kena yo abang. Ya betul. Oh, ada. Video. Kenapa? Kedai tu tengah Ada kita. kuning dalam kedai. Ada kuning kampung. Lembang aja. Video.
Anak pun tunjuk kat kamu mendapat sama apa dugi. Korang kali? Korang kan duduk binan kan? Kepada panitia konsumsi kue dan buah-buahan di sekitar. Tolong adik-adik konsumsi dibantu. Buat dua ni. Baca hari. Tapi mana tu bukan bawa WA kan tak ada. Jam dia kedai ini apa dia? Dia macam okey dulu. Bukan. Mungkin bawa benar. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dalam ikut sama-sama kita mengikuti acara pengajian dan kepada kami yang berbahagia. Untuk mengikuti pengajian pada pagi yang berbahagia ini yang kami hormati. Jadi untuk menghematkan waktu, sekali lagi sebelum kita masuki dalam acara selanjutnya, kami mohon kepada seluruh undangan dan bapak-bapak, para santri dan santriwan dan santriwati agar kiranya dapat mengambil tempat kepada tempat yang telah kami sediakan. Sekali lagi kami mohon kepada seluruh undangan, bapak-bapak, ibu-ibu, abu-abu dan